Nak beli EV tapi tak suka EV moden yang terlalu bergantung pada skrin. Nak sebuah EV yang rasa normal macam kereta biasa. Korang boleh consider yang ini. Ini ialah Toyota bZ4X. Harga RM220,000. Range 525 km. Power 200 lebih. Torque 276 Nm. bZ4X ni dia tak macam banyak EV moden. Dia masih ada sebuah skrin besar, tetapi benda-benda yang kita selalu usik macam aircon, audio, driving mode, kamera, cermin-cermin dan sebagainya, semuanya button, switch dan dia punya punat semua ni ada ni. So in that sense dia masih rasa macam sebuah kereta tradisional, kereta yang normal. Okey, ada beberapa aspek di mana kereta ni memang win lah. Okey, nombor satu, design. Okey, design ni kalau kita tengok SUV elektrik sekarang, satu, dia nampak macam telur. Kalau tak, dia nampak macam kotak. So, kalau kita tak minat design telur atau kotak, macam mana korang boleh consider yang ni? Yang ni dia design dia macam Harrier. Okey, so memang kelas. Terutamanya dalam color dark blue ni. Memang boleh bawa pergi majlis lah kalau menteri pakai pun ngam. So, okey, selain itu, apa kelebihan model ni? Sedap gila nak bawa. Okey, dia orang punya chassis, dia punya steering tu ada feel, cara dia punya power tu deliver, lepas tu dia punya braking, semuanya enak, lazat, berkrim. Lepas tu dia luas, depan, belakang, boot semuanya besar, banyak gila ruang untuk korang. Ada dua benda yang sedikit potong steam untuk saya lah. Okey, satu, hanya Apple CarPlay sahaja wireless. Okey, Android Auto masih wired. Lagi satu, dia punya positioning instrument panel tu, dia steering kacau. Kalau saya duduk macam ni baru nampak clear. Kalau posisi normal memang steering ni dia block lah, setengah speedometer saya tak nampak. Tapi selain itu, model ini memang pada pendapat saya agak win lah. Design cantik, praktikal, feature semuanya ada. ADAS, safety feature, driver assistance, panoramic sunroof, ambient lighting, sound system yang mantap, semuanya ada. Sedap nak bawa, sedap mata memandang. So overall pada pendapat saya memang win lah Toyota bZ4X. Apa pendapat korang? Korang setuju atau tak? Bagi tahu sikit.